Northgan, Northgan, Northgan. Norphgun, Northgan. Takut tak? Wake up hari ni lain sikit kan? Nampak macam garang tak? Hari ni perlawanan antara JDT menentang DPMM. DPMM Duli Pengiran Mahkota Muda. Tak tahu. Okay. Sementara saya tengah drive ni, dah minit ke 17. Arif Aiman dah pukul 1. Ini kesebelasan utama untuk perlawanan kali ini, untuk simpanan kan. Kalau masa akan datang nak rujuk, boleh tengok video saya. Okay, sementara kita stuck kat dalam jam ni, kita stuck kat traffic light, kita pakai dulu benda ni. Sebenarnya saya pakai asal boleh je. Saya pakai asal boleh je. Lepas ni saya nak cuba try pasang body cam. Kehadiran nampak macam boleh melebihi 6,000 insyaAllah. Kereta tak banyak sampai ke belakang, tapi saya dengar daripada Brunei ya. Wah, gol lagi satu kah? Ya Allah, gol lagi satu kan? Tak sempat sampai tangga. Daripada parking je saya jalan, daripada keluar kereta sampai ke parking ni belum keluar parking lagi. Dah 2 gol lah. So itu gol ketiga untuk JDT. Adakah penyokong daripada Brunei? Kita tengok nanti. Alright, let's go. Bismillah. Terima kasih. Things I don't like about here. We bought our seat, tapi that's not a guarantee for our seats not to be taken. So that's a culture here. Anyhow, sorry bang, ada orang ke? Tak ada eh? Okay. Okay. We got a seat, not our seat, but okay, I'll take. Penyokong Brunei di PMM ada tak pasti ya, mungkin keluarga lah kan. Ada beberapa orang atau mungkin orang Brunei yang kerja sini. Terima kasih kerana datang. Saya dan Sultan Ibrahim. That's a clean safe. Let's go! Let's go! Fourth goal dah gol keempat. Gol keempat dalam separuh masa pertama dah 4 gol dah. They have no mercy at all. Dua minit masa tambahan. Let's go! Let's go! Allah. Let's go, come on. Baring. Senyum si Bergson. Allah. Yeah! Let's go. Akan say dia nak ambil penjuru. Kita mahukan gol lagi. First half 5 goal, why not? Ada apa tu? Bertelingkar, ada sentuh-sentuh. Alah. Sedang diberi pelajaran dan peringatan di situ oleh ref.
Let's go! Oh! Oh! Begitulah bola sepak. Kalau bola tu memang tak nak masuk lah dia. Tapi that's a good call. Taking chances. We want to see this. Yeay! Habis besar! Woo! Dalam 10 minit yang terakhir tapi saya mengikuti sebab kita tengok dekat RTM Click dalam website semasa perjalanan ke stadium. So saya dapat tahulah update antaranya ialah gol yang pertama oleh Arif Aiman. Kemudian ada lagi 2 gol tu berlaku ketika saya tengah berjalan dari parking. Belum sempat keluar parking, gol ketiga berlaku. Alhamdulillah dapat chance masuk dalam stadium, dapat seat terus nampak gol yang kelima. Alhamdulillah, rezeki. Orang kata rezeki nak menonton, rezeki untuk merasai pengalaman nampak gol depan mata tu semua bergantung. Okay. Member tengah bersukaria sedang melakukan rakaman dari Blue Lounge Hospitality Tickets Hospitality Stadium JDT di Blue Lounge. Tu dia. Wow, megah. Sebelah sana tu adalah Red Lounge untuk Stadium Sultan Ibrahim. So dua-dua ni tema dia warna merah dan biru. Boleh nampak situ Red Lounge, situ Blue Lounge. Semasa perlawanan mereka boleh duduk dekat-dekat dengan kawasan depan, dekat atas. Seat perlawanan diorang dekat sini, dekat zone C ni. So view dia cantik lah, dia nampak semua ni. Gol yang sebelah gawang sebelah sana, gawang sebelah sini boleh nampak. It's a very nice view. Ini apa yang berlaku ketika separuh masa di stadium Sultan Ibrahim lah untuk secara spesifiknya. Ada air pancut, ada juru gambar daripada pelbagai page, website dan persatuan kan. Ada MFL, ada FAM juga, insyaAllah mungkin. Kemudian groundsman banyak. Dia akan prepare lah sebab tadi kan ada sopak-sopak tersangkut dengan jeriji kaki kasut boot punya duri-duri tu kan, dia ada sopak-sopak menyebabkan sopak-sopak atas padang Zion Zoysia ni. So mereka mampatkan. Masa tahun 2022 lagi Stadium Sultan Ibrahim dah buat air pancut ni dan memampatkan padang. Skrin dekat Stadium Sultan Ibrahim ni sangat besar dan menjadi tumpuan kepada semua orang ketika separuh masa. Jadi saya rasa sangat rugi untuk syarikat-syarikat atau jenama-jenama untuk tidak memanfaatkan dan menaja Liga Super Malaysia atau pemenaja JDT dan mengiklankan jenama mereka di Stadium Sultan Ibrahim. Skrin besar di Stadium Sultan Ibrahim semua orang terkumpul sebab selain daripada nak tengok apa separuh masa, memang orang akan tengok ni. Memang orang akan tengok skrin besar tu. Macam ni, marquee ni, ni Toyota. So ini adalah rakan penaja, ni Jacob, rakan penaja JDT. Marquee banner untuk stadium. Ni iklan-iklan jenama lah. Ini semua harus dan sangat-sangat harus dimanfaatkan oleh jenama-jenama dan syarikat-syarikat besar Malaysia. Toyota berani bertindak. Ni lah ada ni. Banyaknya macam jenama yang menaja JDT jenama yang menaja Liga Super macam kurang macam Bubbles ni, yes. Right Bank ni, yes. Right Bank dah screen besar. Tak nampak kita tukar kamera nak. Jom.
Kesian tu. Dia tak larat dah. Dia dah berapa kali dia panggil Meding. Tak larat tukar weh. Aku rasa dia ni minta ditukarkan ni. Tapi macam dia punya coach kata no, you play. Asyik lah bang. Lawak dari ayam tambatan pasukan. Shock kalau kita celebrate dengan pasukan yang kita rasa memang boleh menang daripada awal. So I know win is a win, tapi tak shock kalau kita celebrate dengan pasukan yang macam tak prepare walaupun dia memang minta daripada dulu nak masuk Liga Super. I'm sorry, it looks like you're unprepared or maybe looking down at Super League, Malaysia Super League. Kena mental. Nak sakit boleh bang, tapi tak boleh dekat sebelah zone B. Kalau nak sakit dekat sini, dekat zone A. Ini selamat. Zone B memang kena saiwa. Apa tu saiwa? Ini saiwa guys. Dia tengah berkumpul dekat tepi padang bersama Cisco Munoz. Liberty tengah minum air. Nazmi Faiz Mansur. Kan? Sekarang Rimas ditukarkan. Liberty masuk. Coklat. Nazmi Faiz ambil bola dan bagi balik ke Hidalgo. Some of the cherry bombs in the belok timur. Macam biasa gol dah 6. So kita tak ada terlalu overpower. What happened di PMM? Are you really prepared when you apply to main dalam Liga Super? Gol. On goal kah? Sebab tak ada celebration dekat visual. Kalau kita tengok teruslah perlawanan. Nanti lepas habis game kita tengok siapa yang golkan. Tangan. Dibiarkan. Wow. Ini walaupun member kosong gol, tapi still you don't uphold the rules. Agak membagong kan? Dia bawa tengah. Dia nak bawa kepada Arif Aiman. Liberty bawa bola. Dia bawa kepada Arif Aiman. Ish. Gol guys. Ya Allah. Gol guys. Astagfirullahaladzim. Tak jelas daripada sini tadi, tapi it's a goal. Jual ke-7 Adakah hari ini akan melebihi daripada gol lawan Sabah kemarin? Kita tengok. Sebab baru minit ke berapa ni? Siapa gol? Yang announce dia kemarin lah, suara dia kuat. Lain hari ni punya announcement. Tujuh guys. Medik. Dia tak mau main dah tu. Tukarlah. Bukan dah habis lah dia orang tukar. Dia nak tukar orang. Rezeki untuk merasai pengalaman nampak gol depan mata tu semua bergantung. Sudah guys, minit 70. Setiap 10 minit satu gol. Ramai
main oleh-oleh guys. Tengah main oleh-oleh-oleh. Terlepas kau. Masukkan gyro. Dari jauh aku kenal gyro. Ni overkill guys. Setiap 10 minit satu gol. Tanpa balas lagi tu. Dapat confident balik Gyro. Let's go. That's insane. 1.5 gol anggaran dalam nisbah gol per 10 minit. Ready untuk tunggu lagi 20 saat. Okey, 3 minit masa tambahan. 3 minit masa tambahan. Siapa ni? Dia acak-acak. Indeed. Oh Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Beli barang tapi I nampak sampah, I ambil, I buang Mana boleh. So just buang kat situ. They provided a plastik sampah kat situ. Sampah bila nak keluar ada banyak plastik sampah kat sini, boleh buang kat dalam plastik sampah. Jangan tinggalkan dekat seat. Maria, Bing Shui. Dekat Bing Shui ramai habis game, semua orang haus, lapar kan, cari makan, cari minum. Mana-mana F&B brand yang berminat untuk buka cawangan dekat Stadium Sultan Ibrahim, cubalah. Masa match day memang ramai. Sekian dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi, like, comment, share, subscribe.
Moga kita berjumpa lagi.